Terima kasih. Bertam, sila. Terima kasih Yang di-Pertua. Bertam soalan nombor 26. Terima kasih. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih kepada Yang Berhormat Bertam. Kerajaan negeri telah melaksanakan strategi pelbagai sektor yang saling melengkapi. Pertamanya, penubuhan Penang Technology Park di Bertam seluas 880 ekar yang menjana pelaburan bernilai ringgit Malaysia dengan izin 4.2 bilion, menawarkan pekerjaan dalam sektor teknologi tinggi dan pembuatan baju. Keduanya, pelaksanaan bandar pintar Bertam dengan pemasangan sistem solar PV 41 kW peak yang berpotensi mengurangkan pelepasan karbon sebanyak 69.7%, mewujudkan peluang pekerjaan dalam teknologi hijau dan tenaga boleh diperbarui. Ketiganya, pembinaan kompleks makanan Bertam Perdana sebanyak 40 gerai. Program perumahan rakyat PPR dan Kepala Batas Youth Center yang menyediakan peluang pekerjaan dalam sektor perniagaan, pembinaan dan perkhidmatan. Namun demikian, penduduk tempatan yang sebelum ini kebanyakan bekerja di ladang kelapa sawit mungkin tidak mempunyai kemahiran untuk bekerja dalam industri berteknologi tinggi. Untuk menangani cabaran inklusiviti dan kemapanan jangka panjang, saya syorkan pembangunan University Town di Bertam sebagai komponen utama dalam perancangan pembangunan jangka panjang. Ini akan memastikan penduduk tempatan tidak tercicir dalam arus pembangunan dan dapat menikmati manfaat sepenuhnya daripada transformasi Bertam daripada kawasan peladangan kepada hub ekonomi dan pendidikan yang maju. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Dan boleh lagi bayang lepas, saya silakan bayang lepas. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Soalan dari bayang lepas adalah bernombor 27. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Terima kasih juga kepada rakan sebelah saya ini. Bayang lepas. Kerajaan Negeri Pulau Pinang melalui Jabatan Pertanian Negeri, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia dan Penang Green Council dengan izin sedang melaksanakan beberapa inisiatif strategik bagi memperkukuhkan ketahanan makanan serta adaptasi terhadap perubahan iklim di kawasan minta maaf saya tersilap. Minta maaf. Datuk Seri Yang di-Pertua, Kerajaan Negeri Pulau Pinang melalui Jabatan Pertanian Negeri, Lembaga Pertubuhan Peladang dan Penang Green Council PGC telah melaksanakan pelbagai strategi bersepadu bagi meningkatkan produktiviti sektor pertanian serta menarik penyertaan generasi muda dalam bidang agro moden. Antara inisiatif utama ialah pelaksanaan program Agripreneur Pulau Pinang yang melatih usahawan tani baharu dalam bidang pertanian pintar, hidroponik, aquaponik dan agrivoltainik. Program ini memberi tumpuan kepada penggunaan Internet of Things dengan izin, IoT, drone pertanian serta sistem fertigasi automatik bagi meningkatkan hasil dan kecekapan tenaga kerja. Selain itu, Geran Agrotech Negeri Pulau Pinang dan dana inovasi hijau turut disediakan bagi menyokong pelaksanaan teknologi pertanian di kalangan belia tani. Ini adalah teknologi pertanian moden. Kerajaan negeri juga menjalinkan kerjasama strategik dengan Universiti Sains Malaysia USM, MARDI dan UPM bagi pemindahan teknologi serta penyelidikan terhadap varieti tanaman berdaya tahan iklim dan produktiviti tinggi. Melalui pelaksanaan agenda ketahanan makanan Pulau Pinang 2030, sektor pertanian terus diperkasa sebagai bidang ekonomi hijau yang mampan, berteknologi dan berdaya saing tinggi sekaligus menjadikan pertanian pilihan kerjaya baharu untuk generasi muda. Kerajaan Negeri Pulau Pinang juga sedang melaksanakan pelbagai strategi bagi membangunkan Bayan Lepas sebagai hub agroteknologi mampan negeri selaras dengan agenda ketahanan makanan Pulau Pinang 2030 dan dasar pertanian negara.
Melalui Jabatan Pertanian, Penang Green Council, PGC dan Lembaga Pertubuhan Peladang, LPP, beberapa inisiatif dilaksanakan termasuk pembangunan Taman Agroinovasi Bayan Lepas yang berfungsi sebagai pusat penyelidikan dan demonstrasi teknologi pertanian pintar, automasi dan tenaga boleh baharu. Kerajaan negeri juga turut menjalinkan kerjasama strategik dengan Universiti Sains Malaysia, USM, MARDI dan Institusi Pertanian Bumbung 5, IPBL, untuk memperkukuhkan penyelidikan dalam bidang pertanian digital, sistem fertigasi automatik dan penggunaan drone dalam pemantauan tanaman. Dalam masa yang sama, program latihan agropreneur belia Pulau Pinang diteruskan bagi melatih anak muda setempat dalam bidang hidroponik, aquaponik dan agribisnes pintar dengan bantuan geran Agrotech Negeri untuk modal awal dan inovasi. Kerajaan negeri juga komited memastikan Bayan Lepas berkembang sebagai model hub agroteknologi lestari yang menggabungkan penyelidikan inovasi dan pembangunan komuniti tani moden dan berdaya saing. Sekian, terima kasih.